Sampai tengah laut, budak ni dia dongak ke atas, dia kata, Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, selesaikanlah mereka dengan cara bagaimana yang kamu kendaki. Nabi kata laut bergelora, kemudian kapal pun tak terbalik, tuan. Kapal tu Nabi sebut dia famalat. Malat ni dia macam tu. Jatuh tentera-tentera tadi kesemuanya. Lalu pulanglah budak ni ke istana. Geram, tuan. Raja tengok-tengok, tak boleh lah. Raja tanya, ma fa'ala ashabuk, mana yang iring kamu tadi? Budak tu kata, qatalahumullah, Allah yang memusnahkan mereka. Dia kata, ya ayyuhal malik, wahai raja, kamu boleh bunuh aku kalau ikut apa yang aku ajak. Subhanallah. Dia ajak pula nak bunuh dia. Satu. Yang kedua, daripada mana dia tahu? Tonton tengok aulia, aulia yang mendapat ilham daripada Allah, bukan wahyu, dapat ilham, iaitu kumpulkan semua penduduk daerah ini di satu terpadang yang luas, ikat aku di satu kayu yang tinggi, gunakan panah dan busur aku. Apabila kamu tarik anak panah itu, sebutlah dengan perkataan Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah, Tuhan budak ni. Ini hadis sahih ni. Maka esok raja pun himpun, dia himpun habis semua di satu tanah yang luas. Tak, budak tu ikat di tiang kayu yang tinggi, semua orang nampak. Diserahkan busur dan panah budak tadi kepada raja tadi. Lalu dia pun tarik, ataupun pekerja dia tarik panah tadi, diberitahu untuk sebut Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni. Tarik, sebut. Lalu panah tadi pun tepat kena di antara baina sudraih, kata Nabi, di antara dua kening ni, di sini. Dan budak tadi pun dia sempat pegang panah tadi, dia lepaskan, kemudian dia mati syahid. Cerita kata raja nak bunuh budak ni dalam Facebook semua ada. Contohlah, tentera bawa dia naik kapal, dalam Instagram semua ada lah. Contoh ni masyhur cerita percubaan raja bongkak yang nak bunuh budak kecil ni, tak berjaya kerana budak ni bergantung dengan Allah, beriman dengan Allah. Semua cerita tu orang dah tahu. Damai hari terakhir, budak tadi sendiri ajak dengan menyebutkan Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan budak ni, akhirnya mati. Maka ramai-ramai kesemua yang hadir sebut amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Kami beriman dengan Tuhan budak ni, kami beriman dengan Tuhan budak ni, kami beriman dengan Tuhan budak ni. Semua sekali. Lagi marah tak?